Hai, Assalamualaikum. Hari ni kita nak buat petua tentang daun sirih. Daun sirih ni banyak kegunaan dia daripada segi wajah dan juga kesihatan. Jom kita tengok apakah kelebihan air rebusan daripada daun sirih ini. Jika ada ulcer putih dalam mulut ataupun mengalami sakit gigi, berkumutlah menggunakan air sirih. Ulcer dan sakit gigi tadi akan hilang. Jika mengalami masalah bau badan pula, iaitu di bahagian ketiak, rebuslah air rebusan sirih tadi dan ambil kapas, gosok di bawah ketiak. Jika mengalami masalah jerawat atau jeragat di bahagian wajah, ambillah daun sirih dan blend dengan tepung beras dan pakaikan buat masker dekat muka kita. Jika mengalami luka-luka pula di bahagian badan, luka melecet ataupun luka kena apa sahaja, boleh menggunakan daun sirih, tumbukkan ia sampai hancur dan letakkan di bahagian luka tersebut. Nanti luka tu akan sembuh dengan sendirinya. Kita selalu mengambil air rebusan sirih, ia akan meningkatkan metabolisme badan kita dan mengurangkan bakteria yang ada di badan kita. Malah ia akan menurunkan berat badan secara semula jadi sambil membakar lemak di dalam badan kita. Jika mengalami masalah penglihatan pula, ambilkan daun rebusan sirih dan letakkan kapas, lalu ditekapkan ke mata kita supaya ia dapat merehatkan mata kita, membantu mengurangkan mata penat. Jom kita buatkan masker sirih hari ini. Kita sediakan 5 keping daun sirih. Kita sediakan pula blender untuk kita kisarkan daun sirih ini bersama bahan yang lain. Kita masukkan daun sirih tadi ke dalam blender. Kita masukkan pula tepung beras. Cik Salma ambil dalam 2 sudu dan masukkan ke dalam blender kita ini. Selepas itu, kita masukkan pula sedikit air bersama ramuan ini untuk kita kisarkan bahan-bahan ini. Dan kita masukkan sedikit madu ke dalam bahan kita ini untuk kita tambahkan bagi glowing pada muka kita tu bersama dengan ramuan yang lain. Selepas itu, kita kisarkan semua bahan kita ini. Dan selepas kisar itu, kita boleh masukkan ke dalam peti ais. Selepas 1 atau 2 jam dah boleh pakai ke muka. Ini sangatlah mujarab untuk membantu kita mengatasi masalah jerawat dan jeragat, juga membuang penuaan pada muka kita. Dah boleh pakai satu badan dah. Terima kasih bersama di dalam petua Cik Salma. Banyak lagi petua yang akan kita kongsikan. Assalamualaikum.